Teta Agong semalam adalah sangat jelas. Pertama, dia nak kita membanteras rasuah. Okay? Dan kedua, dia nak kerajaan terus mensejahterakan rakyat. Dan tuanku, of course, dia telah sebut sedikit tentang kepetahan, okay? Bahasa. Sebab itu kita tak jadi isu. Setiap rakyat Malaysia, kita hendaklah arif berbahasa, peta berpidato dalam bahasa kebangsaan. Okay? Saya, bagi contoh, saya anak sekolah Cina. Okay? Saya belajar bahasa Cina sampai hari ini, tapi saya rasa tidak kurang daripada segi penguasaan bahasa Melayu, okay? Sehingga ke tahap yang memuaskan. Oleh kerana itu, sekiranya saya yakin semangat Malaysia, kemalaysiaan itu wajib kita perkukuhkan bersama. Okay? Apabila, jangan lupa, kita kini berada di pentas global. Pada masa yang sama, saya nak tegaskan, kita perlu mengangkat martabat bahasa Melayu. Pada masa yang sama, memperkasakan bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa lain. Kerana kepelbagaian adalah kekuatan negara kita. Never lose up to our competitive edge. Okay? Menguasai pelbagai bahasa adalah kekuatan negara kita. Sebab itu saya dapat menguasai 6 bahasa. Itu pun saya yang antara paling kurang cerdik. Yang lebih cerdik saya rasa lebih ramai. Okay? Saya dapat bertutur dalam 6 bahasa. Itu adalah kekuatan negara kita. So jangan lepaskan peluang mengangkat martabat bahasa Melayu, kita memperkasakan bahasa Inggeris